Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan SPM 2025 bagi BM Kertas 2 Melaka. Okey, jadi mari kita lihat soalan kedua iaitu sintaksis. Okey, nyatakan pola ayat-ayat yang bergaris. Jadi kita perhatikan ayat yang bergaris sahaja ya. Okey, jadi di sini ada beberapa ayat yang bergaris ya. Okey, jadi kamu perlu tentukan sama ada ayat tersebut berpolakan frasa nama campur frasa nama, FN campur FN, frasa nama campur frasa kerja, FN campur FK, frasa nama campur frasa adjektif, FN campur FA, atau frasa nama campur frasa seni nama, FN campur FS. Jadi ada 4 pola ayat sahaja. Okay? Anda dikehendaki menyalin ayat itu semula. Okay, jadi jangan malas ya. Okey, jadi kita perhatikan ayat yang bergaris dulu. Jadi kita kira berapa ayat yang bergaris ya. Okey, jadi di sini ada 5 markah, maksudnya mesti ada 5 ayat kan. Tapi kita perlu confirm dulu ya. Okey, yang pertama, teleskop ialah teropong yang digunakan untuk melihat objek yang jauh. Okey, jadi ni merupakan ayat yang pertama kan. Jadi untuk jawab soalan ni, calon mesti tahu bagaimana nak pisahkan subjek dan predikat. Jadi ini merupakan satu teknik ya. Okey, teknik untuk menentukan pola ayat ialah kamu pisahkan ayat tu kepada subjek dan predikat. Okey, dan subjek untuk semua mesti frasa nama. Okey, frasa nama ialah frasa yang mengandungi kata nama ya. Okey, jadi yang pertama teleskop ialah. Jadi teleskop ialah frasa nama. Okey, ialah teropong. Jadi kita perhatikan perkataan ni. Ini adalah kata nama kan? Maksudnya ni ialah FN. Okey, jadi FN campur FN. Okey, FN campur FN untuk yang pertama, ya. Okey, kemudian kita sambung dengan ayat kedua. Kubah utama di Balai Cerap Teluk Kemang. Jadi di sini kita pisahkan subjek dan predikat dulu. Jadi subjek ialah kubah utama, ini frasa nama. Dan di ni ialah kata seni nama, betul tak? Jadi frasa seni nama. Okey? Frasa seni nama, ya. Okey, jadi jawapan untuk nombor 2 ialah FN campur FS. Okey. Okey, kita lihat yang ketiga. Ini ketiga. Okey, teleskop ini begitu canggih binaannya. Jadi kita pisahkan kepada subjek dan predikat. Okey, teleskop ini ialah subjek kan, frasa nama. Begitu ni ialah apa? Kata penguat kan. Jadi tak perlu lihat. Kita lihat perkataan canggih ni. Jadi canggih, very pro, very high tech. Jadi canggih ni ialah kata adjektif, betul tak? Jadi ini ialah frasa adjektif. Okey? Okey, keempat pula, teleskop yang sangat moden ini membolehkan pelbagai objek langit diperhatikan. Okey, jadi teleskop yang sangat moden ini membolehkan pelbagai objek langit diperhatikan. Jadi yang mana subjek? Subjek ialah teleskop yang sangat moden ini. Okey, jadi ini ialah frasa nama. Okey, membolehkan. Jadi membolehkan ni ialah kata kerja kan? Jadi frasa kerja. Okey. Kemudian untuk yang kelima, jadi di sini confirm dah ada 5 ayat, ya. Okey, di kubah matahari, teleskop khas digunakan untuk melihat dan merakam imej matahari. Okey, jadi di kubah matahari ni kita anggap tu sebagai keterangan. Okey, jadi keterangan kita tak perlu lihat, kita lihat dari segi subjek dan predikat. Jadi subjek ialah teleskop khas. Ini subjek. Okey, jadi frasa nama. Digunakan untuk. Jadi digunakan. Jadi digunakan ni ialah kata kerja kan? Okey, kata kerja pasif. Jadi frasa kerja. Jadi jawapan untuk nombor 5 ialah FN campur FK. Okey, selepas kita dah plan, dah rancang jawapan, anda dikehendaki salin ayat itu semula dan nyatakan pola ayat-ayat yang bergaris, ya. Mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan di sini. Jadi calon dikehendaki senaraikan semua ayat iaitu kelima-lima ayat dan juga pola ayat bagi setiap ayat yang bergaris ya. Okey, jadi yang pertama, teleskop ialah teropong yang digunakan untuk melihat objek yang jauh. Jadi ini ialah frasa nama campur frasa nama. Teropong ialah frasa nama. Okey? Jadi ini dapatlah 1 markah. Okey, kubah utama di Balai Cerap Teluk Kemang. Jadi kubah utama ni ialah frasa nama. D ni ialah frasa seni nama. Jadi FN campur FS. Okey, yang ketiga. Teleskop ini ialah subjek. Okey?
frasa nama. Begitu canggih. Canggih ni ialah frasa adjektif. Jadi, FN campur FA. Okey, yang keempat. Teleskop yang sangat moden ini frasa nama membolehkan. Membolehkan ialah frasa kerja. Pelbagai objek langit diperhatikan. FN campur FK. Okey, di kubah matahari, teleskop khas digunakan. Jadi di kubah matahari itu ialah keterangan. Okey, keterangan. Okey, teleskop khas ia dah frasa nama. Okey, frasa nama digunakan. Jadi digunakan ialah kata kerja pasif ya. Jadi ini ialah frasa kerja. Jadi jawapan ialah FN campur FK. Okey, jadi dapatlah 5 markah.